السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نحمده ونستعين ونستغفره، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثات بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Alhamdulillah, bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan keizinan daripada Allah Subhanahu wa taala maka kita dapat bersama pada malam ini. InsyaAllah pada malam ini kita nak sambung perbincangan hadis yang ke-20 mengikut susunan Al-Arba'in An-Nawawi, mengikut susunan Matan Arba'in karya Imam An-Nawawi rahimahullah. Jadi pada minggu lepas kita telah pun baca dan terjemah hadis ini. InsyaAllah pada malam ini kita nak sambung perbincangan yang berkaitan dengan hadis yang ke-20, iaitu hadis yang membicarakan tentang istiqamah. Jadi sebelum kita meneruskan perbincangan, rasanya eloklah kita ulas sekali lagi matan hadis dan terjemahan. Kerana untuk tontonan hadirin dan hadirat, malam ini hanya matan hadis dan terjemahan sahaja. Kerana fakta yang berkaitan ini saya akan baca tidak ada pada skrin. An Sufyan bin Abdullah Al-Thaqafi radhiyallahu anhu قال قلت يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا بعدك قال قل آمنت بالله ثم استقم. Maksudnya diriwayatkan daripada Sufyan bin Abdullah Al-Thaqafi radhiyallahu anhu, beliau berkata, aku berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ajarkan kepadaku sesuatu yang akan sempurna agama Islam dengannya, dan aku tidak akan bertanya orang lain tentangnya. Nabi menjawab, katakanlah, aku beriman kepada Allah, kemudian istiqamahlah. Hadis ini riwayat Imam Muslim. Jadi dalam hadis ini, hadis yang begitu ringkas, cukup ringkas, yang mana pada minggu lepas kita telah pun sebutkan biodata perawi dia, iaitu sahabat, perawi yang atas sekali iaitu sahabat, iaitu Sufyan bin Abdullah. Cuma malam ini saya nak ulas sekali lagi sebagai peringatan, supaya kita ni ingat sebahagian ini jarang kita sebut sahabat ni, iaitu Sufyan bin Abdullah. Jadi dari segi biodata dia, Sufyan bin Abdullah Al-Thaqafi ni, nama dia sebenarnya Sufyan bin Abdullah bin Abi Rabi'ah bin Al-Harith Al-Thaqafi Al-Taifi, yang dikenali dengan Abi Amr ataupun disebut juga sebagai Abi Amrah. Ini sahabat yang meriwayatkan hadis ini. Jadi Sufyan ini ataupun disebut sebagai Abi Amr ataupun Abi Amrah ini, semasa hayatnya pernah bersama kaum dia keluar berperang dalam peperangan Hunain, melawan orang Islam. Cuma takdir Allah Subhanahu wa taala ni, dia tidak terbunuh dalam peperangan itu. Dan selepas itu saya tidak disebut dalam kitab itu tarikh antara dia masuk Islam dengan peperangan Hunain, itu tidak disebut. Jadi saya cari-cari pun tak ada fakta itu. Cuma disebut secara umum, mana selepas berakhir peperangan Hunain, Sufyan bin Abdullah telah memeluk Islam, masuk Islam dia selepas. Kalau nak kira tengok benar sampai perang dalam peperangan Hunain,
menentai Nabi, menentai umat Islam. Tiba-tiba selepas daripada itu Allah kurniakan kepada dia hidayah, sehingga akhirnya dia memeluk Islam berserta dengan rombongan daripada Bani Thaqif. Disebut dalam kitab bahawa dia ni masuk Islam bersama rombongan dari kalangan Bani Thaqif. Jadi dia ni ada beberapa riwayat dalam berbentuk dialog, mana pertanyaan dia dengan Nabi, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan dia ni antara sahabat yang sangat inginkan kebaikan. Dan dia ni suka bertanya, antara sifat Sufyan. Misalnya hadis ini sebagai contoh, dia tanya Nabi. Seperti mana yang kita telah terjemuh tadi. Jadi kalau kita perhati dalam hadis ini, beberapa perkara lah. Beberapa perkara. Yang pertama sekali, pertanyaan daripada Sufyan itu. Dia sebut, ya Rasulullah. Jadi ulama, saya duduk kumpul-kumpul ni, mana kita boleh ambil mana fakta yang besar, lebih ke 6 fakta yang besar daripada hadis ini. Saya tidak nak bincang secara umum, cuma terus nak pergi pada istinbat hadis ini, iaitu al-madhamin ad-da'wiyah, kandungan-kandungan ataupun kita sebut sebagai apakah intipati yang kita boleh faham daripada hadis ini. Jadi pensyarah-pensyarah hadis, oleh kerana hadis ini adalah merupakan hadis yang ringkas, yang disebut sebagai Jawami'ul Kalim, dan merupakan taksi madar Islam tu. Ini salah satu lagi contoh hadis yang disenaraikan oleh ulama sebagai madar, yakni paksi agama Islam, yang disebut sebagai paksi agama Islam. Yang mana hadis ini disebut sebagai hadis hiwar, hadis yang kita katakan sebagai hadis dialog antara sahabat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kedudukan hadis ini, misalnya sebelum kita pergi kepada istinbat dia, kerana kenyataan-kenyataan yang sangat berharga yang disebut sebagai Jawami'ul Kalim, terlebih dahulu kita nak lihat bagaimana pandangan ulama berkenaan dengan hadis ini. Sebab hadis ini dihura oleh ramai ulama. Sebab hadis ini walaupun ringkas saja. Amantu billah thumma istaqim. 2 perkara yang cukup ringkas. 4 kalimah lah kita kira Nabi sebut. Tapi walaupun 4 kalimah yang mengandungi 2 fakta yang penting, arahan beriman, menyatakan beriman, dan perintah supaya istiqamah, 2 perkara itu ulama memahami kenyataan ini sebagai merangkumi Islam keseluruhannya. Walaupun 2 patah, beriman kepada Allah dengan maksud seperti mana yang kita maklum, iman itu adalah at-tasdiq, maknanya kita membenar dalam batin kita, dalam jiwa, dalam hati kita. Tak ada siapa tahu itu, Allah saja yang maha tahu. Bagaimana bentuk tasdik qalbi, bagaimana bentuk tasdik dalam hati kita. Selepas itu kita sebut dengan lidah, kita tuturkan dengan lidah apa yang tersemak dalam jiwa, dalam hati kita. Kemudian tak cukup lagi iman, tidak memadai sekadar qalbi, sekadar lisan. Dia perlu kita buktikan dalam bentuk yang tampak, dalam bentuk yang nampak, yang boleh dilihat. Ini al-amalu bil jawarih, yang perlu dibuktikan dengan amal. 3 perkara. Jadi 3 perkara itu dia tidak berharga sekiranya tidak ada istiqamah, tidak ada kelangsungan, tidak ada sifat berterusan. Jadi setelah yakin, sebut dengan lidah, iqrar, buktikan dengan perbuatan, dia mesti istiqamah. Kena buat sama secara berterusan. Jadi hak ni dia merangkumi semua ni. Semua ni. Bila kata Islam itu merangkumi, Islam itu kan prinsip dia aqidatan wa syari'atan wa akhlaq. Termasuk dalam itu lah. Buat muamalah, buat akidah, muamalah, termasuk semua. Bersandarkan kepada kenyataan itu, maka ulama nampak bahawa hadis ini sangat tinggi kedudukannya. Dari segi nilai sangat tinggi. Sebab bila dia tengok-tengok, dia kata ini sudah mencakupi sebuah agama. Yang dikatakan al-yawma akmaltu lakum dinakum ila akhiril ayah, itu sudah terangkum dalam hadis. Misal
kita nak ambil satu contoh kenyataan daripada Jahiz. Wa yaqaddimu Jahiz ma'alima fannih daqiqah lil bayan an-nabi. Jadi Jahiz dia kata kalau kita perhati pada hadis ini kenyataan dia yang dipetik oleh ulama. Dia kata bila dia teliti hadis dia kata huwal kalamul ladzi qalla adad hurufih. Hadis ini sangat ringkas bahasa. Huruf dia sikit sahaja. Kalimahnya sangat sedikit. Wa kathura adad ma'ani, tetapi maknanya pengertian sangat banyak. Sangat banyak. Wa jalla 'an as-sunnah. Tak mungkin boleh dibuat-buat. Tak mungkin manusia atas nama individu kalau bukan kerana wahyu daripada Allah. Tak mungkin boleh bercakap dalam konteks ini. Tak mungkin. Kata Jahiz, mesti ini ada sandaran daripada yang maha berkuasa. Hadis ini dia kata Jahiz lagi, bersih, suci daripada bebanan. Dan ia menampakkan suatu kecintaan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan nampak sangat hadis ini bagaimana para sahabat apa yang Nabi sebut itu dia terima dengan hati yang terbuka, sanggup diperjuang sehingga tak usah tanya dah orang lain. Dalam hadis ini juga menggambarkan himpunan kehebatan Nabi dan kelazatan iman para sahabat, halawatul iman. Nampak sahabat ni memang dia bila dia kata Nabi beriman dengan Nabi, memang beriman sampai kepada halawah, ada kemanisan. Dalam hadis ini juga kata Jahiz lagi menampakkan bagaimana husnul ifham, sangat elok, sangat baik, sangat seni kefahaman Nabi demi untuk menyampaikan agama kepada umat, dan kata-katanya sangat ringkas. Itu kata-kata Jahiz dalam kitab Al-Bayan wa Tabyin. Maknanya hadis ini besar kedudukan dia. Okay, baik. Sekarang dari sudut kita nak lihat dari sudut madhamin, mana hadis ini dia ada 6 perkara. Yang pertama sekali, bila kita perhati hadis ini, dia ada Nabi nak menyatakan wajibatul mad'un. Mana seseorang itu yang kita panggil umat Islam itu secara khususnya, umat Islam yang beriman kepada Allah dan Rasul, dia mesti ada satu sifat. Jadi ulama memahami daripada hal ini, gambaran ini wataknya sahabat dengan Nabi. Tetapi kita kena ingat, dalam konteks agama, Nabi ini hebat, salah satu sebabnya kerana para sahabat radhiyallahu anhu. Ulama kata nak tengok kejayaan Nabi, tengok kejayaan para sahabat. Itu kenyataan yang tidak dapat ditolak. Jadi di sini watak yang berlaku di antara sebagai sebuah kehidupan sahabat dengan Nabi, khususnya dalam hadis ini, ahli pensyarah hadis kata, di sini kita boleh lihat Nabi nak ajar kita bahawa kita sebagai umat Islam ini mesti al-istifsar wa su'al amma ya'ni. Itu kebaikan yang kita boleh ambil. Mana umat Islam ni dia mesti ada usaha nak tanya hukum hakam agama, minta penjelasan, khususnya benda, perkara, ajaran yang boleh mendatangkan kebaikan kepada kita. Mana inginkan kebaikan. Dan hal ini terangkum dalam ad-dinun nasihah. Agama itu inginkan kebaikan. Mana ada ulama terjemah dia kata ad-din itu an-nasihah. Biasa kita terjemah agama itu nasihat. Tetapi ada ulama kata ada lagi terjemahan lain yang lebih baik, iaitu ad-dinun nasihah dengan erti agama itu inginkan kebaikan. Kerana nasihat-nasihat inginkan kebaikan. Jadi setengah ulama, khususnya ulama-ulama baru yang buat kajian tentang makna an-nasihah itu, dia kata nasihat itu lamalah kita tengok dalam kitab-kitab baru wajar diterjemah dan lebih sesuai dengan makna konteks baru, bahawa agama itu sifat dia inginkan kebaikan secara keseluruhan. Jadi ad-dinun nasihat, agama itu inginkan kebaikan, itu sifat dia. Jadi hak ni untuk dapat kebaikan itu salah satu perkara
yang ditunjuki oleh hadis ini adalah al-istifsar was-su'al amma ya'ni. Minta penjelasan, tanya benda yang boleh mendatangkan faedah. Jadi tanya soal untuk mendapat kebaikan dengan ikhlas, itu adalah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Boleh pahala. Boleh pahala. Maknanya salah satu nak ikut cara sunnah Nabi, tanya. Tak payah tanya. Bukan kecek kat belakang, tanya. Itu cara dalam agama. Jadi tanya soal, dia boleh menutup pintu fitnah. Boleh menutup pintu fitnah. Kalau kita, misalnya sebagai contoh lah, kalau ada berlaku tak payah apa-apa, tak, misalnya kecek kat belakang misalnya, perkara itu dia tidak menyelesaikan masalah. Dia boleh menimbulkan fitnah. Jadi kita kena tanya. Jadi atas kebijaksanaan kita lah, sama ada tanya secara individu, seorang sama seorang, tanya secara berhadapan dalam majlis, kita kena fikir. Bila kita ni ikhlas, dia akan jadi kebaikan. Sebab tu kalau dalam kitab pendidikan lah, bab ikhlas yang dibahas, sehingga betapa yakinnya ulama kita, dia kata kalau kita beramal dengan agama dengan ikhlas, dia tak akan timbul keburukan. Walaupun bercanggah setahun mana pun pendapat itu. Kalau ikhlas, ini memang berlaku di kalangan salafus salih kita dulu. Di kalangan ulama-ulama, ahli-ahli mujtahid. Jangan kira lebah. Kau tengok dalam kitab nengin kita, tapi sangat baik hubungan. Bila-bila balas kitab kata-kata jadi natu kata tu. Maknanya dia faham maulid. Cara. Bila ikhlas, insya-Allah dia akan jadi baik. Dia tidak akan timbul, dia tidak akan masuk dalam lawa-lawa mazmumah, itu tak akan masuk. Jadi dalam perkara yang pertama ini, iaitu sifat umat Islam tu yang jadi sebagai orang panggil umat dakwah ni, kita kata umat dakwah ini, dia mesti ada sifat. Misalnya jelas dalam hadis ini bagaimana sahabat membuktikan Nabi berjaya membudayakan para sahabat. Misalnya Sufyan sebagai contoh. Lama lagi sahabat-sahabat lain, dia memang tanya Nabi, tanya semua. Ada semua persoalan-persoalan. Sama ada bentuk dialog dan sebagainya. Kadang-kadang suruh orang tanya, suruh orang lain tanya, dia malu nak tanya, benda-benda yang bersifat peribadi sangat kadang-kadang. Itu perkara biasa. Misalnya dalam sahabat ini jelas bahawa dia tanya, minta daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga dia wa yaqulu fi dinillah wa syari'ati qawlan jam'an lim'an. Yang dia tanya tu tentang ajaran agama. Tentang ajaran agama yang kita panggil buah kilah. Sehingga dia nak betapa besarnya dia tanya, bukan kecil ni, sebab dia nak satu qaulan. Qaulan ni kalau kita tengok dari segi peribahasa dia panggil isim nakirah. Tak kira lah dari sudut mana, secara umum sangat soalan. Ceritakan kepada qul li fil Islam qaulan. Ceritakan kepada saya, katakan kepada saya tentang Islam. Dalam Islam ni ajarnya apa saja, sebab dia nakirah, apa saja yang mana puas hati saya tak akan tanya dah, mana saya akan percaya ini kewajaran, mana iman yang ditunjuki oleh para sahabat. Dia tak akan tanya dah lah. Ni maknanya kalau dalam hadis abdu alaiha bin nawal, kekoh dengan gigi gerah ni, dia tak akan tanya, mana tak akan tanya dengan arti tak akan minta pandangan lain, tak akan ikut dah lain. Itu tanda para sahabat beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu jelas berdasarkan kepada hadis. Jadi sahabat, ulama menyebutkan bahawa sikap sahabat ini, sikap suka tanya, ingin, haris, sangat ingin, tamak pada kebaikan ni, apa kesan dia yang ada pada sahabat. Sahabat bila dia buat sesuatu, dia buat ibadat secara khusus dengan jelas. Sebab apa? Sebab dia ada sifat tu. Dia ada sifat menyebabkan ibadat tu jadi jelas. Bahkan kita tengok fenomena sahabat ni, kalau di kalangan sahabat kok dia tahu Nabi ayat lagu lain, tiba-tiba dia tengok sahabat buat lagu lain. Kalau Sayyidina Umar dia tahu tu, dia geret. Betul ke dia ni buat lagu ni? Saya dengar Rasulullah kata gini. Itu fenomena sahabat. Sebab tu bila dia amalan dia tu memang betul-betul suka dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan budaya ni Nabi perakui. Siapa dia ikut aku, ikut sunnah sahabat aku, tak sesat.
Apa yang tak sesat? Tengok ciri sahabat dalam pengamalan sunnah Nabi SAW. Ini ciri-ciri dia. Sebab tu Nabi berani. Nabi kata tak sesat ikut sahabat. Kau semua ya? Tak akan sesat ikut sahabat. Tengok jiwa sahabat. Yang kedua, perkara yang kedua, ahamiyatut ta'aruf 'ala al-qadaya al-asasiyah fi din. Mana kepentingan benda yang asas, benda yang kita kata besarlah, benda yang penting mesti diperjelaskan kepada umat ini, isu-isu yang bersifat asas. Mana perkara-perkara poin-poin yang bersifat asas dalam agama. Kita kena ajar. Biar umat Islam boleh pergi. Umat Islam ni kalau sekiranya asas tauhid. Hak kecil-kecil tu huraya dia tu kata tak boleh mengajar tak apa. Asas tu kena ajar. Mesti umat Islam mesti jelas supaya tidak terjerumus dalam syirik. Kalau dia tak tahu tauhid, asas tauhid, boleh jadi ruang risiko untuk terjerumus dalam syirik itu sangat besar. Jadi berdasar pada ini, berdasar pada hadis ni, maka salah satu perkara yang mesti diberi penekanan dalam ajaran agama adalah memperjelaskan mana isu yang asas dalam agama. Dalam apa sebab? Misalnya bab muamalah, apa dia asas dia? Misalnya tidak ada gharar. Dalam tauhid, apa dia asas dia? La ilaha illallah, laisa kamitsli syai'. Kalau ada bersifat boleh banding, maka itu tidak Tuhan. Itu asas dia tu. Kalau ada bergantung Allah sama bergantung pada yang lain dalam bab-bab perkara yang di luar batas bidang kuasa manusia, itu asas tu. Asas. Benar-benar gitu mesti umat Islam mesti jelas. Hak pakar-pakar kita, hak besar-besar mesti jelas. Walau Allah tidak jadi seorang itu tidak dikatakan alim. Orang alim ni hak asas dia tahu dah huraya hak kecil-kecil sehingga mampu berhujah. Itu bukan untuk semua orang. Orang awam ni kena tahu asas itu. Kalau hak asas pun dia tak tahu, itu bahaya. Sebab tu hak tu huraya misalnya kalau bab muamalah, apa dia asas dia misalnya kalau bab jual beli, misalnya tidak ada gharar. Itu asas. Huraya gharar tu mungkin dia tak erti. Tapi gharar adakah penipuan? Dengan adanya hak tu, kata Imam Syafi'i rahimahullah, dengan adanya hak asas-asas tu, manusia sudah boleh berwaspada di dalam hidup dia. Kalau hak asas pun tak ada, dia pergi kursi. Tidak ada satu nilai yang dia boleh ukur sesuatu ni. Kalau ada asas tak apa. Sehingga Imam Syafi'i kata kalau seorang tu mengaji Quran, dia kira tahu dah dia. Bila dia tahu tak betul, sekarang tu kira tahu dah. Boleh dia asas Quran. Walaupun dia tak nak ayat mak ke apa, tak nak ayat dengar ke apa dia, tapi dia tahu tak betul lagi dengan yakin. Itu sudah dikira boleh dah tu. Lepas dah tu wujud aini, fardu ain, lepas dah tu. Itu apa maksud mengajar kepada umat asas-asas agama biar kemah? Biar kemah, biar faham boleh. Misalnya sini dia buat. Maksud dia, mana kita kena ajar kepada umat Islam ni hak asas dalam agama, perkara-perkara yang bersifat kulli, bersifat besar, bukan bersifat hak kecil-kecil, tidak. Yang mana kita ungkapkan dengan bahasa tidak jadi agama kalau tak faham tu. Dia kena faham tu. Tak jadi agama, tidak tertegak agama kalau tidak ada itu. Dan kalau ternafi perkara itu, boleh roboh agama. Itu maknanya asas kalau dalam akidah lah. Itu wajib tahu. Wajib tahu. Sebab hal ini dia kena ingat kita belajar matan arba'in ini sebenarnya kita sudah belajar usul agama. Sebenarnya matan arba'in. Yang mana kita lihat dalam hadis ini, Sufyan dia tanya tentang Islam itu secara umum. Asas Islam. Tertegak Islam itu apa? Iman. Dan kelangsungnya iman itu. Istiqamah. Yang mana ulama sebut istiqamah ni dia ada beberapa ciri dia. Pertama sekali, ikhlas. Yang kedua, amalan itu mesti betul-betul mengikut Nabi SAW. Mesti mengikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia tahu itu mengikut Nabi. Kemudian dilakukan dalam keadaan kaifiat dia. Sekadar tahu hukum
dan dia tahu juga kaifiat dia. Itu beberapa ciri hak umum disebut istiqamah itu baru jadi. Sebab kalau istiqamah melakukan benda ikhlas dah, istiqamah dah, tetapi salah amalan, itu rugi dia. Walaupun buat 20 tahun, dia tidak dapat pahala istiqamah. Tak dapat. Itu perlu, perkara yang perlu dijaga. Jadi disebut sini mana perkara yang mula-mula sebagai asasnya tentang akidah tu. Akidah, sumber dia, Quran hadis. Itu asas dia. Mana Quran ni asas dia dua, asal Quran hadis. Jadi umat Islam, jadi huraian tu. Ni kita nak sebut secara umum ni. Jadi umat Islam wajib tahu bahawa bila kata Islam ni sumber dia asasnya dua. Hak kias dan apa tu biarlah asasnya dua, Quran dan hadis Nabi SAW. Itu masadir dan usul dan rukun hak tu daripada tu. Mana-mana kenyataan, tak kira dalam bentuk mana, kalau bercanggah dengan Quran dan hadis dia mesti tolak. Tak kira siapa ya, tak kira dalam kitab mana pun. Itu orang panggil beriman pada Al-Quran dan sunnah Nabi SAW. Misalnya kita tengok dalam fakta sejarah. Misalnya kita akan sebagai contoh. Ni ulama terkenal Suyuti sebenarnya sebut. Tak ada. Kita bukan merendahkan Imam Suyuti, tak. Kita kena rujuk. Apa jadi bercanggah ni? Kena tengok ulama kata macam mana. Itu cara dia. Dan cara begitu dia tidak bermakna merendahkan ulama. Dia tidak bermakna kita menghina ulama. Tidak. Sebab setahu kalau bercanggah. Itu maksud beriman tu. Itu asal tu. Maksud beriman. Baru kalau umat Islam kemah molek tu, dia tak akan mari. Dia tak akan mari jenis kata-kata. Bila kita mari hadis ni, ulama kata kita, dia tak kecil dia gitu. Kalau umat Islam dia faham molek. Misalnya kata hadis sahih kata begini. Al-Quran kata begini. Misalnya bab imsak misalnya. Al-Quran lah sebut. Tak sebut ayat mari hadis pun tak lihat tu. Kalau ada hadis kena cek hadis. Siapa begitu makna berpegang kepada Quran. Bila ayat Quran tu jelas sangat makna dia. Itu maksud dia. Hadis pun begitu juga. Bila mari hadis yang sahih, kita kata ulama kata begini, ni hadis sahih. Maknanya situ kita nak terima. Kalau kita terima ulama, kita ketepikan hadis yang sahih, maka itu masalah. Itu masalah. Bagi orang yang cerdik, bagi itu dia akan tengok kenapa ulama kata situlah jadi ada punca kajian ni, situlah dia tidak terus tolak lalu. Itu cara dia. Itu asas termasuk dalam asas. Sebab tu kalau kita belajar dalam akidah Tahawiyah, perkara itu dia tekan. Apa maksud beriman kepada Rasul? Apa maksud? Mana-mana kenyataan bercanggah dengan Rasul, mana hadis yang sahih, kita kena tolak. Tak kira mari daripada siapa dia, tak kira mari daripada kitab mana. Itu asas. Asas beriman kepada sunnah, pada Rasul. Itu asas. Lepas tu halu-halu kita buat kajian kadang-kadang ulama tu bab lain. Itu bab tafsir kulli, secara kulli. Hak tu maksudnya. Kena faham. Supaya apa tu? Supaya tidak berlaku perlanggaran hadis-hadis yang sahih. Supaya tidak berlaku pelanggaran kepada sunnah Nabi SAW. Jadi perkara ini wajib, bukan sunat. Wajib. Umat Islam, bukan kita merujuk pada orang alim, orang intelek, tidak umat Islam. Hak ni, hak asas ini, dia wajib tahu dalam bentuk yakin secara mendalam. Dia wajib tahu sekadar itu. Dan kita perhati, kalau kita tengok dulu, umat Islam memang dia tekan. Sebab tu gejala murtad tak ada. Dia tekan, memang dia tekan. Sekarang ni wallahualam kerangka pengaji akidah tu macam mana sehingga jadi longgar itu, wallahualam lah. Kalau kita tengok mana para cendekiawan kita sebut, mana kerangka itu sudah berubah. Kerangka akidah yang diajar oleh umat ini sudah dicemari oleh kawan-kawan lain. Misalnya mengaji. Sebagai contoh ni saya tidak nak kata siapa-siapa. Sebagai contoh, makna mengaji itu qasak ibu bapa itu sendiri sudah tidak betul. Itu memberi kesan pada anak dia. Itu ada disebut oleh ulama. Ibu bapa atau anak mengaji agama dengan maksud dunia dah, itu dia tidak ada berkat. Kesan tidak ada berkatnya, anak itu gagal faham agama. Mengaji jangan kira. Gagal.
akhir sekali orang agama lebih dunia daripada orang dunia. Itu kerana kesan niat ibu bapa atas anak tak kena ada. Walaupun mulut tak sebut, tetapi hati dia begitu. Itu kesan dia. Jadi waktu itu masalah niat. Allah yang niat ni bahaya, niat ni silap niat, Allah akan hukum atas dunia lagi. Kesilapan niat ini. Kesilapan niat ini Allah hukum atas dunia lagi. Jadi kena jaga mulai niat. Sebab tu niat tu penting. Bukan main-main niat ni kita kata niat agak betul. Allah qadha pada seorang tu kerana niat dia tidak betul. Setengah ulama kata kadang-kadang beberapa generasi kena lagi kesilapan datuk nenek dia dulu dalam bab niat. Jangan kata main-main. Yang ketiga, hadis ini hendak menyatakan kelebihan beriman kepada Allah. Kelebihan beriman kepada Allah. Jelas dari hadis ini, bila sahabat tanya Sufyan tanya, Nabi kata kena beriman. Kata aman tu bila. Ini kelebihan beriman pada Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi takdim, Nabi sebut waktu dulu. Sedangkan banyak lagi ajaran yang lain. Tetapi kok mana pun maknanya ajaran yang lain itu sebenarnya berpayung di bawah iman kepada Allah. Iman kepada Rasul pun duduk di bawah tu. Iman kepada Allah. Ini menunjukkan bahawa iman kepada Allah. Maknanya kena jaga benar lah tu. Kena jaga benar, tak boleh buat main-main. Jangan buat main-main, kita kena tahu benda yang membatalkan syahadah ni. Kena tahu tu. Ini saya sebut ni secara perkara dalam konteks mana yang besar-besar, kaedah. Berdasarkan kepada kenyataan hadis ini juga, dalam konteks kelebihan beriman kepada Allah, rasa iman kepada Allah, ia akan mengganggu keseluruhan amalan lain yang dibina puluhan tahun. Kalau wasak tu, kalau wasak semaya tak jadi batal semaya, sekadar semaya dia wasak. Tapi kalau iman itu wasak, gugur syahadah, ternafi tauhid, ia akan rosak habis sebuah agama akan rosak. Misalnya saya teringat lagi Ustaz Mak Marok tu, saya duduk belajar tauhid dengan dia ibarat mudah, cukup mudah. Maknanya tamsil dia kata gini, dia kata tauhid, kita belajar tauhid ni ibarat ginilah. Katakanlah berlaku kerosakan, ni dalam konteks tauhid. Berlaku kerosakan pada ni jari kelingking ini, bila rosak ni pakai ibu jari jadi tapi. Itu sebenarnya. Itu bahasa Ustaz guru saya Ustaz Mak Marok ni. Tetapi kalau dalam bab hukum, kalau rosak ibu jari saja buruk ni, kena perobat ibu jari. Mana hak jari-jari lain dia tetap molek. Itu bab fiqh. Tapi kalau bab-bab yang kita kata berkait dengan usul agama, tunjang agama, dia boleh menyebabkan jadi rosak habis hak lain. Dengan erti kata yang lain, beriman kepada Allah ini merupakan kedudukan yang paling tinggi dalam agama. Jadi hak itu perlu dijaga. Perlu dijaga. Itu maksudnya. Hadis ini dia mensasarkan berulang-ulang kali Nabi sebut tentang iman. Ini salah satu contohnya. Jadi tak lewat main-main. Laisa kamitsli syai' itu antara terjemahan, antara makna yang diartikan oleh ulama. Laisa kamitsli syai' itu makna Allah tu tidak boleh dinisbahkan. Manusia ni cantik setara mana pun mesti boleh dibanding. Manusia ni gagah setara mana pun mesti masih bersifat bandingan. Boleh kita banding, gagah boleh banding, tapi Tuhan tak ada. Kalau ada, ini asasnya. Kalau bila sebut Tuhan, mari lagi perasaan ada boleh dibandingkan. Tercetus misalnya, itu dikira was-was. Perlu dihapuskan. Siapa begitu sekali. Perlu kita tahu auzubillahi minasyaitan. Kalau cerita, misal, contohnya gini. Antara arahan agamanya mesti kita Allahus Samad. Tempat tumpuan, tempat bergantung Allah. Maknanya apa sahaja kita kena bergantung dengan Allah untuk keselamatan kita. Katakanlah terganggu dengan sebab-sebab tertentu. Misalnya kita kata cici kita ke misalnya, atau azimat kita pakai, nya telitah katakanlah. Kita pakai dia tak telitah gitu, tak apa tu. Payah telitah, tapi kalau kayu buat apa tak kena raya. Ramai telitah gitu sebab kuat doa dulu elen. No, tak ada pasal-pasal.
Mata kalau buat dia kalau beli, sebab tu niat ni bahaya. Niat ni ni ya, penekanan kepada niat. Sebab niat ni bermula sesuatu niat. Tapi kalau situ tak betul, dia beri kesal lama. Misalnya sebagai contoh, kita beli cicing kedai dengan tidak ada niat apa-apa, dia tidak merasakan amal. Pakar gimana tak apa. Tapi kalau beli tak ada tuh niat, tak boleh. Terpengaruh dengan kata dia ada usul ajaib, dia memberi kesal lama. Di mana-mana dia mari mengganggu akidah kita. Itu bahaya niat. Beli itu kerana tu dia. Kena ingat. Kalau beli panado bukan orang ada panado gini-gini. Dari segi ada usul mesti hebat gini-gini, beli tu. Kalau beli itu kerana tu, dia ada kesal pada amalan kita. Dia akan mengganggu kita lama. Tu. Misalnya cicing sebagai contoh. Cicing dia takik kita apa. Beli itu niat beli itu sebab dia maksud dia beli itu kerana terpengaruh dengan orang kata ada kelebihan gini-gini. Sudah. Beli hak tu, orang lain beli cicing tak ada apa-apa, tapi oleh kerana dia beli niat tu, kerana hak tu dia mengganggu hidup dia. Sebab tu tak boleh. Sebab tu Nabi tak seru, sebab tu niat tu penting. Sebab niat tu dia menentukan amalan manusia. Dia mengganggu. Kadang-kadang setengah-setengah perkara tu, sebab tu Nabi SAW setengah-setengah perkara tu, kalau telitah benda tu, Nabi suruh buat benda tu. Pernah dalam hadis Nabi kata, sini ada kan tempat pemujaan berlaku di tempat ni. Pernah satu ke Nabi tak semaya tempat tu. Apa? Padahal lama dah tak ada zaman jahiliah. Pernah di satu tempat tu ada tempat buat upacara korban untuk dewa-dewa, untuk berhala. Nabi kata kalau mari terasa lagi teringat agak tu, jangan semaya tempat tu. Mana Nabi tak sibui tempat ke benda ke yang boleh mengganggu kasat kita, mengganggu tawajuh kita kepada Allah SWT. Sebab tu bahaya. Itu bahaya. Jadi kena beringat dulu. Itu asas. Itu asas dalam bahasa yang mudah. Yang keempat, dalam hadis ini juga Nabi SAW dalam konteks dakwah Nabi nak kata kelebihan istiqamah. Kelebihan istiqamah. Kerana dalam hadis ini Nabi mengisyaratkan, Nabi kaitkan antara beriman kepada Allah dengan istiqamah. Apa irtibat dia? Apa kaitan? Kita boleh hurai begini. Bila Nabi kata, bila Sufyan tanya, ajarkan kepada saya satu ajaran yang saya tak akan tanya dah lain. Maknanya dia akan puas hati dengan apa Nabi sebut. Nabi kata beriman kepada Allah dan istiqamah. Apa kaitan beriman dengan istiqamah? Jadi maknanya istiqamah sini penting sebab dikaitkan dengan iman. Penting dia dari sudut mana? Dari sudut nak jaga iman. Disebutkan bahawa ulama faham bahawa istiqamah itu adalah merupakan satu kalimah yang sangat besar maknanya. Yang sangat besar. Dan ia itu berkait dengan jadi ke tidak jadi agama. Istiqamah itu. Kerana istiqamah seperti mana difahami oleh ulama dengan erti melakukan ibadat ketaatan kepada Allah. Ini saya ambil contoh yang paling ringkas, tetapi hak inilah hak boleh kata jumhur ulama memahamkan umat istiqamah itu dengan erti kita melakukan ketaatan kepada Allah dengan ikhlas dan berterusan sehingga ke akhir hayat. Itu ta'arif istiqamah yang paling popular di kalangan ulama. Ringkas saja. Cuba kita gambarkan beriman dengan arti at-tasdiq fil qalb wal iqrar bil lisan wal amal bil jawarih. Kalau tidak diletakkan, bila nak diterjemahkan dalam kehidupan, tidak ada istiqamah, apa yang terjadi? Apa yang terjadi pada tasdik kita kalau tidak ada istiqamah? Dia boleh bersifat bermusim. Dia boleh bersifat sementara. Dia boleh menyebabkan jadi hilang arah. Boleh menyebabkan jadi ini ingat Tuhan, esok ingat pada mulai. Itu gangguan-gangguan kerana tidak ada istiqamah. Jadi istiqamah bila kita kata hanya kepada Allah, kita tidak akan pandai dah pada benda lain. Misalnya perkara ini kalau kita tengok dalam kenyataannya, jadi dengan erti kata yang lain, beriman kepada Allah itu merujuk kepada yang saya sebut tadi, tasdik, lisan dan arkan. Bila mari istiqamah, biasa ulama sebut kita nak terjemahkan keyakinan kita itu, bahasa gitu.
nak terjemahkan keyakinan kita sebut tu dalam bentuk perbuatan, maknanya sangat salah lah umat Islam. Tak apa, kita hati baik dah, tak tutup aurat tu tak apa. Itu memang sangat salah. Faham itu? Sebab apa? Iman itu sendiri kalau tidak diterjemahkan dalam bentuk perbuatan, dalam bentuk syariat, dia tak jadi. Maksud ayat tak jadi iman. Kalau anggap bahawa iman yang hanya duduk dalam hati saja, jadi amalan kita buat lagu mana kita apa, itu sudah jadi pokok batiniah. Itu sudah jadi pokok yang anggap bahawa iman duduk dalam, buat lagu mana pun dia tidak mencederakan iman. Itu satu ajaran salah yang sangat besar, lama tu. Itu salah. Iman itu tetap tidak berkurang, tidak bertambah tetap. Jadi maknanya kalau kita buat salah tambah pun dia tidak cacat iman. Jadi kita masuk Islam ke iman ni, ada yang salah ni. Itu tak betul. Nabi nak tak betul. Hadis ni mengikut ulama, Nabi nak talak faham pokok tu. Dia kata begitu. Yang dia faham Islam ni duduk dalam saja. Kita tak ikut syariat apa tak apa. Tak apa, tak untuk aurat tak apa, tak tapi hati molek. Itu faham yang salah. Faham yang salah lagi. Salah ni salah yang amat besar. Menyentuh usul juga sebenarnya hakikat. Dia tak faham. Tak boleh lah. Jadi hadis ni ayatnya kaitan di antara iman dengan amalan. Tu. Sebab tu setengah ulama kata misalnya dalam ayat fastaqimu ilaihi wastaghfir. Istiqamah apa maksud? Setelah kita beriman, kita mengakui perjalanan hidup kita pun serupa dengan kita beriman. Tu. Maknanya bila kita beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, apa dia yang Allah naknya daripada kalimah syahadah itu, kita kena ikut tu. Itulah Allah nilainya. Iman kita kuat tak kuat, iman kita tinggi tak tinggi, Allah bukan nilai kepada hak kita kata la ilaha tidak. Allah nilai kepada kita ni ikut kehendak Tuhan tu sejauh mana. Kalau kita ni sanggup ikut sampai mati, sampai para sahabat sampai mati. Sahabat ni untuk pengetahuan hadirin hadirat sebagai peringatan bagi yang sudah tahu, dia tetap ayah dia dalam peperangan. Itu iman sahabat. Sebab dia tetap ayah dia tu atas rasa iman, ayah dia tapi gitu kan. Dia sanggup tetap ayah dia. Mati ayah dia di mata kedai dia. Itu iman sahabat. Aku tak kata sanggup tetap ayah. Kalau tak ada dia kaya dia. Tapi setelah itulah iman dia. Siapa sanggup korban ke apa saja asalkan berada di atas kalimah tauhid. Dan itu juga adalah merupakan terjemahan kepada istiqamah. Ini ada satu kenyataan daripada Imam Qurtubi. Imam Qurtubi dia ada dalam kitab dia ada sebut berkenaan ini ketika dia hurah hadis. Ini Imam Qurtubi, saya nak sebut sikit. Kenyataan Imam Qurtubi. Dia kata semasa dia hurah hadis ini, dia kata sahabat ini berkaitan dengan fakta yang keempat tadi. Jadi sahabat ni Sufyan tadi, dia kata qul li fil Islam qala la as'alu anhu ahadan ba'dak. Apa maksud ajarkanlah itu? Ajarkan. Mana alimni qawlan jami'an li ma'ani Islam. Lebih jelas lagi hak Imam Qurtubi sebut untuk kita faham hadis itu. Maksud kata-kata Sufyan, ajarkanlah kepada saya fil Islam. Ajarlah dalam Islam. Suatu ajaran yang saya tak akan tanya dah orang lain. Maksudnya suatu ajaran pertanyaan sahabat ni ini bukan menunjukkan sebab apa Syiah ni dia kata sahabat ni jahil. Benar-benar asas-asas pun tak erti. Ni ada dalam kitab Syiah, hadis-hadis begini dia kata ini sahabat jahil, bodoh lah sahabat ni kata. Tengok tanya benar lagi. Lama bertemu tak erti-erti lagi dia kata. Ada disebutlah kitab dia. Sebab tu Imam Qurtubi kata sahabat tanya ni bukan tanya, dia bukan tak erti. Sebab tu dia kata sebenarnya sahabat Sufyan ni tanya ke dia? Tanya adalah jami'an li ma'ani Islam. Dia tanya suatu adalah yang kita panggil buah kilah lah. Islam itu tersimpul dalam benda apa? Dalam ajaran mana? Simpullah Islam. Khobsah. Yang mana kalau sekiranya tak ada Allah tak panggil Islam. Biar semayang tak berhenti. Biar puasa tak berhenti. Tak ada Allah tak panggil Islam. Jadi dia beriman dan istiqamah. Maknanya benda besar. Itu maksudnya kata Imam Qurtubi. Dan dia nak daripada Nabi sendiri jawab. Apa maksud dia nak daripada Nabi sendiri jawab tu? Sebab dia faham hanya Nabi saja boleh menentukan agama. Orang lain tak boleh. Dalam agama Nabi saja wakil yang sah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Orang lain tak boleh. Itu antara istimbat.
Sehingga dia kata dia tak sah dah tafsir orang lain. Ini ulama kita faham daripada kenyataan ini, saya tak akan tanya dah orang lain selepas ni. Itu adalah merupakan pengertian kepada al-iman bil rasul. Maksud beriman kepada rasul bila Nabi kata kita tak sah pakai dah orang lain. Itu maksud intipati, poin yang paling besar maksud beriman kepada rasul. Itulah. Itu kan asas itu. Itu asas tu. Saya akan kata Imam Qurtubi lagi, saya akan beramal. Dan saya akan memadai dengan itu. Saya tak akan buat dah lain. Itu kata Imam Qurtubi. Kita perhabis sikit lagi. Yang kelima, antara gaya bahasa dakwah Nabi dalam hadis ini kita tengok dalam bentuk amar, perintah. Sini Nabi kata qul amantu billah, perintah. Saya nak sebut sikit lah. Kita nak sebut sikit lagi bahawa permintaan yang dalam bentuk amar juga, Sufyan tadi ajatah kulli fil Islam qaulan la as'alu ghairak ba'dak. Adalah pada saya satu ajaran yang saya tak akan tanya. Jadi hajar situ adakah makna perintah? Tidak. Bila sahabat guna bahasa perintah, semua ulama faham perintah itu dengan erti permohonan, bukan perintah. Tetapi hak Nabi tadi, qul, kata itu memang perintah. Sebab Nabi yang sebut. Itu dia dengan pemahaman sebab kita lah. Kita suruh mak kita buat, bukan makna kita perintah mak kita. Tapi kalau mak kita suruh itu kira perintah lah tu. Sebab perintah-perintahnya asal dari segi bahasanya, maknanya arahan daripada orang atas pada orang bawah dia panggil perintah. Kalau arahan juga, tetapi daripada orang bawah pada orang atas dia kira permohonan. Itu dalam bahasa. Dalam sastra Arab dibahas gitulah. Dalam hadis ini Nabi guna kaedah amar, perintah. Berapa dia kata? Qul amantu billah. Jadi ini salah satu uslub yang sangat berkesan dalam keadaan-keadaan tertentu. Dia sebut sini, hak saya nak sebutnya poin dia. Dia kata kan, dalam hadis ni Nabi perintah. Sebab apa? Cuba kita tengok pada teks hadis tu. Cuba kita tengok dalam hadis, qul ya Rasulullah, kulli fil Islam qaulan la as'alu anhu ahadan ba'dak. Nabi kata qul. Dalam hadis ni Sufyan kata, wahai Rasulullah, ajarlah kepada saya dalam Islam ni suatu ajaran yang saya tak akan tanya dah orang lain. Maknanya Sufyan ni dia nak ayat kepada Nabi, dia sangat sayang kepada Nabi, dia sangat suruh diri dia. Kalau dalam bahasa Kelantan kita agak merukna. Kita sebagai umat Islam, kalau kita kena cerdik lepas ni. Kalau ada yang meruk dengan kita, itu keluar dakwah kita. Kita kena ajar dia meluk sebab dia meruk kita. Kalau kita kata apa dia akan buat. Situ dia menjadi ujian kepada kita. Kalau kita ni tak betul, kita boleh manipulasi dia. Kita boleh eksploitasi dia. Tak boleh kali harta dia berapa. Itu kalau jahat. Tapi kalau kita ni baik, kita kena ambil peluang. Orang meruk dengan kita. Meruk kita kata bahasa Kelantan. Orang tak asyik pada kita tu sebenarnya. Kalau kita ni faham molek ajaran Nabi, orang meruk dengan kita tu sama ada kita pemimpin tu. Ikutlah siapa saja kedudukan kita ni. Kalau kita tahu ada orang meruk dengan kita, mesti ada kalau ni. Kita kena guna peluang itu untuk berdakwah. Dengan apa? Perintah dia buat benda-benda baik. Ini Nabi. Sebab Nabi apa? Ni meruk dengar ni. Siapa tak usah tanya orang lain. Mana situ keluar dakwah. Kita guna perintah dia itu. Sebab tu kita kena buat kajian lah. Kalau Allah kenapa benci awal-awal lagi kita, royak benar malak pun dia tak terima. Tapi kalau kita tengok Allah tu memang meruk dengan kita ambil peluang situ untuk dakwah dia. Itu maknanya Nabi nak ajar kita. Sebab dia apa? Ni meruk nak dengan dia ni. Dia ambil peluang. Maknanya orang kalau ni, sebab tu kata perkasanya niat ni. Niat ni memang hebat. Niat yang ikhlas tu memang hebat. Sebab apa? Tengok, dia jadi kebaikan. Kita boleh ubah benda tu jadi kebaikan. Orang tak asuk pada kita tu, kita boleh ubah benda jadi ma'ruf. Benda tu. Disebut begitu. Yang keenam, yang terakhirnya, dalam konteks dakwah juga, topik dakwah yang paling besar juga, kita umat Islam ni, antara benda yang boleh kita jadikan sebagai sunnah kita nak ikut Nabi, yang tersirat dalam hal ni juga, Nabi ni dia sangat pandai, sangat hikmat, sangat hebat dalam menentukan keutamaan dalam apa saja. Dia panggil mura'atul awlawiyah. Kita kena jaga keutamaan. Benda hak priority ni kena jaga. Kena jaga. Mana jelas daripada hadis ni, bila sahabat tu tanya, Nabi sebut benda yang paling utama. Apa dia? Beriman kepada Allah, kemudian istiqamah. Cuma ahli-ahli pensyarah hadis kata, kita perlu perluas mura'at awlawiyah. Hak ni dalam konteks semasa. Misalnya sekarang umat Islam perlu apa?
Sebab tu Yusuf Qaradawi buat Al-Fiqhul Awlawiyah supaya umat Islam faham. Fiqh Awlawiyah ni dia bersifat semasa. Kita tengok keperluan umat Islam sekarang ni gapo. Kalau masalah akidah. Kalau masalah teknologi, kita kena tengok hal tu. Jadi pendedah sebab Islam ni luas. Jadi kita nak tekan apa? Baik. Katakanlah sekarang kita dari segi teknologi, kita kata orang tapi hebatkan dia menguasai ekonomi. Apakah kita akan tenggelam dalam penguasaan ekonomi sehingga terlupa akidah, terlupa agama? Itu tak kena. Salah satu ciri dalam nak jaga fiqh awlawiyah ni, dia tak boleh tinggal akidah itu. Cuma penekanan kita selepas mantap akidah, kita kena buyu, lower, kena sedia. Kalau kajian ni kena sedia prasarana untuk supaya maju dalam ekonomi, maju dalam teknologi dan sebagainya. Tetapi dia tak boleh tinggal. Jadi awlawiyah sini nak jaga orang setara mana orang lain pun dia tak boleh tinggal amantu billah itu. Jangan kita tekan sehingga jadi hebat main dari segi sains tapi nak baca teruk. Aku tak lebih sains kita Islam tu. Maknanya orang tu gagal naklah tu dari segi muraad awlawiyah itu. Maka sains tidak jahil lalu tu. Maka sains tidak bererti lain. Letih maya hak fardu ya. Maknanya itu tidak muraad awlawiyah. Tak kena tu. Maknanya kita awlawiyah kita itu mengikut neraca kafir, tidak mengikut neraca, tidak mengikut acuan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu antara nekawalah yang kita boleh simpul dalam hadis ini. Maknanya hadis ini merupakan satu hadis usul dalam agama kita. Hadis ini bukan perkara kecil. Bahkan Abu Bakar As-Siddiq dia pernah dalam ni ada betul. Hadza sabili. Bagaimana? Misalnya innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu. Sesungguhnya orang-orang yang kata yang sebut rabbuna Allah kemudian mereka istiqamah, apa tafsir Abu Bakar? Istiqamah sih. Abu Bakar kata, Sayyidina Abu Bakar kata, makna istiqamah dia faham dah pada ayat itu. Bila seorang itu kata dia beriman pada Allah, kemudian dia istiqamah situ dengan arti dia tak akan paling daripada melalui, dia tak akan tumpu daripada melalui, dia tak akan rujuk daripada dalam apa saja, hidup dia mesti direct pada Allah SWT dalam apa saja. Sehingga Abu Bakar kata kalau ada sesuatu yang boleh memensiaskan kita ingat kepada Allah, kena buat selalu. Itu makna beramal dengan ayat tadi. Itu makna kata Abu Bakar, tak boleh. Maknanya istiqamah ini maknanya tegak lurus berada di atas agama yang betul. Itu makna istiqamah. Mengikut huraian Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Bahasa yang setakat itulah untuk hadis yang ke-20 ini. Jadi harapnya hadirat dapat fahamlah apa yang kita bincang. Itu sebagai peringatan kepada saya sendiri dan pada hadirat supaya kita tidak terjerumus dalam benda-benda yang kadang-kadang kita berasa kecil sahaja benda itu, tapi benda itu besar. Jahil tak jahil umat Islam kita ni. Tak, jahil tak jahil. Terkejutlah kalau kita tengok terkejut sebagai contoh. Jahil tak. Ini kira pergi Mekah berapa kali dah ni. Ayat ni, benda ni besar. Dia pernah nak masuk mahkamah, saya jumpa dengan dia. Dia nak pergi mahkamah, jumpa dengan dia, kecil dia. Dia tunjuk ni apa ni dia panggil misal 5 nekara belum nak payah nak jumpa. Duk pengen dia. Dia kata kira-kira ni kalau ada ni kalau mengikut tok ayah tu, insya-Allah dia kata hakim akan berpihak pada kita. Kata ambil mana ni misal 5? Ada orang begitu. 5 nekara belum nak payah nak boleh, kita pun tak rasa dengar asal-asal. Dia tunjuk. Saya istighfar daripada astagfirullahalazim. Kalau hakim berpihak pada kita, Tuhan tak akan berpihak pada kita. Mana jahil? Dia muka berapa kali dah? Cikgu besar benar. Tu na'udzubillah min zalik. Bahaya, benda tu bahaya. Sangat bahaya. Jadi hati dia tu, memang saya yakin dengan cara bercakap tadi, hati dia 100% dia datang pada benda tu. Bukan Allahus Samad, tidak. Kalau mati dah saat tu hadis Nabi kata. Ada jelas saya tak ingat mata hadis tu. Cuma jelas hadis tu. Bukan sehadis. Beberapa hadis. Seseorang tu kalau dia mati dia kena hati dia bergantung. Bergantung ni maknanya dia berharap pada benda dia. Manusia tak boleh buat. Tapi dia bergantung pada manusia. Ketika mati ketika tu memang masuk neraka kekal khalidan fiha. Kekal. Nabi kata. Kena ingat. Ini usul. Usul ni dia jadi begitu. Dia bukan main-main. Saya setakat itulah wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillah.